Nama diri Nurul Soleha binti Abdul Muttalib. Saya berasal daripada Terengganu. Hello, nama saya Olivia Wong Liling. Sedang mengajar di SMK Sungai Damit, Tuaran. Nama saya Nurul Azanisha. Saya currently bekerja di SK Teluk Pian dan mengajar dalam subjek muzik. Nama saya Erma binti Abdullah, berasal dari Sabah. Sebelum ini mengajar di SMK Lohan Ranau dan subjek Bahasa Melayu dan Sejarah. Nama saya Abdul Aziz bin Abdul Karim, berasal dari Selangor. Sekarang saya merupakan guru ganti di tempat saya lah, Tanjung Garang. Nama saya Muhammad Ahmad bin Zahariman. Nama saya Intan Farhana binti Abdul Ghani. Nama saya Muhammad Amirul Naim bin Johari daripada Kuala Terengganu. Saya dalam bidang STEM, iaitu saya lebih fokus ke matematik, fizik dan sains lah. Bagi saya, program DPLI UKM sangatlah inklusif dan terbuka kepada semua orang. Saya memilih program DPLI UKM kerana ibu saya merupakan alumni UKM dan saya merasa bangga mengikut jejak beliau. Secara jujurnya, program guru ni adalah amanat daripada mak saya. Mak saya adalah guru, jadi saya merupakan penyambung lah dari sisi keluarga tu. Program DPLI UKM ni orang cakap lebih fleksibel lah. Untuk orang yang sudah bekerja, saya sarankan ambil di UKM juga kerana jadual dia lebih more tu fleksibel, di mana anda boleh memilih untuk kelas online ataupun kelas secara fizikal lah. So dia tak akan mengganggu jadual hidup kita sebagai seorang yang sudah berkejaya lah. Pensyarah semua sangat suportif, sangat membantu dan penerangan setiap kelas tu sangat jelas dalam pembelajaran saya. Alhamdulillah, pensyarah-pensyarah sepanjang pengajian di PLI ini sangat membantu. Diorang kalau macam ada pertanyaan yang kemungkinan berulang kali daripada pelajar kan, dia jawab dengan tenang, dia jawab dengan bagus sampai kami ni pelajar ni fahamlah. Sejujurnya lah, pensyarah kat UKM ni sangat-sangat, orang kata sangat bagus lah dalam dari segi diorang menyampaikan sesuatu tu, dan juga dari segi diorang sendiri nak tolong bagaimana student tu untuk menjadi seorang cikgu yang lebih, orang kata, lebih maju ke hadapan. Sepanjang pembelajaran di UKM, saya dapati pensyarah banyak membantu saya dalam segi kerja, daripada segi assignment, daripada segi kelas, dan banyak juga memberi tunjuk ajar kepada saya cara macam mana nak buat RPH dan sebagainya. Berkaitan kursus-kursus yang diambil semasa program DPLI ini sangat membantu untuk mendidik saya yang belum ada pengalaman untuk mengajar. Sangat membantulah saya. Saya rasa sangat membantu sebab saya sendiri pun seorang tutor yang bekerja bukan time cuti sekolah lah. Jadi cuti sekolah tu ialah masa yang sangat elok lah untuk saya menghadiri kelas secara online lah bagi DPLI UKM ni. Tak mengganggu langsung, dia dalam actually secara peribadi itulah mengatur masa dan juga prioriti keutamaan. Peluang tu datang sekali sahaja, dan kalau tak berhabis buat pada masa ini, rugilah. Waktu mengajar tu tanpa ikhtisas, dengan mengajar sekarang ni dengan ikhtisas, keyakinan tu ada. Untuk mood cuti sekolah ni saya rasa bagus sebab dia sudah menyiapkan jadual untuk kita, di mana kita kalau seorang yang berkejaya, kita boleh planning dengan awal lah untuk pergi kelas secara fizikal ataupun online. Macam saya sendiri, saya online je, tapi saya orang cakap berbincang dengan bos saya lah untuk kelas secara online, tapi diorang pun okey. So mood cuti sekolah ni tak mengganggu apa-apa seorang yang sudah bekerja ke, tak ada masalah pun. DPLI ni satu Malaysia kan, dari Sabah ada, daripada utara ada. Jadi pembelajaran secara hybrid ni baguslah. Untuk kami SEM 1 dengan SEM 2 online, masuk
ke SEM 2 tu ada juga kelas offline lah. Jadi memudahkan untuk semua para pelajar. Oh, bagi saya dia tiada apa sebarang masalah lah kerana saya ketika itu tidak bekerja. Jadi untuk dalam mood cuti sekolah ni memang sangat membantu untuk saya fokus terus dalam kelas. Momen paling menarik adalah belajar bersemuka sebab di sana dia ada banyak sangat aktiviti dan juga berkenalan dengan kawan-kawan daripada negeri lain dengan bahasa yang lain. Paling saya teringat sekali ialah mungkin kenal Dr. Syamizi. Kami bagi saya dia adalah salah seorang pensyarah yang sangatlah membantu kami pelajar di PLI UKM ni. Jadi bagi saya Dr. Mizi seorang je pun dah menjadi satu momen yang terbaiklah untuk kami ni. Saya jumpa banyak kawan-kawan dari negeri lain dan dapat kenal dengan pensyarah UKM dan dapat peluang lah mengajar di sekolah begitu, dapat pengalaman yang begitu. Semestinya suasana pembelajaran yang baru bagi saya. Saya merupakan pelajar daripada UiTM, jadi ini adalah satu scene yang lain lah untuk saya tahu suasana pembelajaran UKM. So far sangat baik, doktor-doktor ataupun pensyarah-pensyarah sangat suportif. Jadi tiada masalah lah untuk siapa-siapa untuk menyambung di pengajian di UKM. Ketika face to face, saya dapati lecturer banyak buat aktiviti dalam kelas menyebabkan kami yang masih lagi macam tiada keyakinan untuk bercakap di depan ramai, ada keyakinan dan aktiviti tersebut sangat menyeronokkan dan membantu untuk kami terus boleh mengajar di hadapan. Oh, jangan ragu-ragu, terus je apply. Memang okey sebab dia punya peluang untuk dapat je pergi ke interview SPP sangatlah besar. Kepada siapa yang masih ragu-ragu untuk ambil di PLI UKM, saya mengalu-alukanlah untuk mengambil di PLI UKM ni sebab semua pegawai memberi banyak nasihat, terutamanya daripada segi pensyarah, dan assignment pun bagi saya alhamdulillah menyenangkan bagi kami yang bekerja ni lah untuk membuatnya. Nasihat saya sendiri gini, kita sebagai manusia ni jangan takut untuk melakukan jangan takut untuk mencuba sesuatu yang baru. Saya pun mula-mula pun bukan ragu-ragu, saya takut betul ke saya nak masuk ke UKM ni. Tapi lepas masuk tu dapat kawan-kawan yang baik, dapat lecturer yang sangat supportif lah dari segi pendidikan. Diorang pun ada kita orang pun ada grup asal, diorang banyak guide kita orang dari grup tu. Maknanya diorang takkan tinggal kita. Setakat saya duduk UKM ni, especially Dr. Mizi sebelum saya praktikal sangat bagus dia. Orang cakap pelajar-pelajar praktikal pun kenal Dr. Mizi macam mana, sangat guide daripada 0 sampai 100. Dia adalah antara lecturer yang perfect lah bagi saya. Dia sangat bagus. Untuk bagi siapa yang ingin menyambung jurusan di PLI, jadi yang pertamanya adalah minat terhadap pendidikan lah. Jika dalam diri mempunyai minat untuk mengajar, mengutamakan pendidikan, jadi ia sesuai lah untuk menjadi seorang guru. Kepada kawan-kawan saya, terutama kawan-kawan saya yang masih memikirkan mengambil pengajian di PLI ini, saya pikir ambil saja. Sebab dia punya pengajian ni seronok, alhamdulillah. Lepas tu mau cakap susah tu memang semua benda susah, tapi insya-Allah dan alhamdulillah ni semua pensyarah-pensyarah di UKM ni sangat membantu. Jangan ragu-ragu lagi kerana sekarang ini adalah peluang yang mungkin tidak akan ada lagi pada tahun hadapan. Jadi ambillah peluang tu dan sekarang ini masih dibuka. Daftarlah di UKM. Saya doakan semua graduan di PLI UKM ni mendapat tempat posting, insya-Allah. Okey, saya nak ucapkan terima kasih kepada UKM, terutamanya Fakulti Pendidikan dan juga pensyarah-pensyarah yang membantu dan juga membimbing kami. Terima kasih sangat-sangat kepada pensyarah yang pernah mengajar saya dan juga terima kasih sangat-sangat kepada UKM kerana memberikan peluang kepada saya dan suami
untuk melanjutkan pelajaran di PLI. Terima kasih kepada UKM kerana mampu mendidik saya, mampu mengajar saya untuk terus pergi ke arah perguruan, dan terima kasih juga memberi peluang kepada saya untuk masuk ke program DPLI UKM. Dan saya harap yang lain kalau ragu-ragu, jangan ragu dah lah. Jom masuk UKM. 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 Come on guys, kita masuk UKM guys.